Assalamualaikum guys, jumpa lagi. Lagi cerita pasal pasaran IPO. So kali ni counter BMS pula. BMS Holding counter yang buat tile-tile tu lah. Kan buat sanitary punya barang-barang kan, mangkuk tandas dan sebagainya kan. So cerita dia tuan-tuan dan puan. Baru-baru ni counter ni nak disenaraikan dekat bursa. Harga tawaran dia 22 sen. Lepas tu, so far tak ada siapa bagi fair value, kalau tak silap FY. Masalahnya, counter ni, jumlah saham dia yang dibuka secara total, keseluruhan ada 1.5 bilion tau. 192 juta diperuntukkan, ditawarkan kepada MIT. Ada offer for sale kan. Dan 77 juta ditawarkan kepada pelabur awam lah, seperti mana yang anda boleh lihat pada carta ni. Masalahnya dekat MIT ramai orang tolak. Jadi ia menyebabkan banyak saham-saham tu ditolak kepada pelabur awam. Jadi 100 juta lah dekat pelabur awam tu. Ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan pelaburnya tak ramai, tapi saham dia banyak kan. Kalau anda lihat dalam kes ni kan, boleh katakan dia oversubscribe di peringkat yang sangat rendah lah, single digit. Itu menunjukkan boleh dikatakan siapa yang apply saham tu dan berapa juta pun most probably akan dapat lah saham-saham ni. Itu cerita dia. So nak berlaku saham IPO ni sebenarnya ialah apa tahu, ialah apabila kita nak menyuntik modal ke dalam syarikat-syarikat yang ada kat bursa ni kan, dalam syarikat-syarikat IPO ni. Persoalan dia adalah, adakah saham tu bagus atau tak bagus? Kalau saham tu bagus, memang kita suntik modal, tak ada masalah lah. Tapi kalau saham tu kurang menarik kan, kita suntik modal pun nanti tak pasal-pasal problem pula. So dalam kes ni, kalau apply memang senang-senang dapat kan, itu tanda yang kurang baik lah. Apa-apa pun, ia akan disenaraikan 8 hari bulan 12 nanti. So kepada mereka yang berjaya, all the best FY ucapkan. Kepada klien-klien FY, alhamdulillah tak ada yang FY tak sarankan apply counter ni kan. Jadi kalau nak belajar saham, follow FY, jangan lupa. Alright, Assalamualaikum, itu saja, bye bye.